so hari ni ibu nak buat vlog untuk persiapan korang punya persekolahan. Alhamdulillah, walaupun banyak sangat dugaan macam roster ibu dengan papa, tapi syukur Alhamdulillah we did it. Alhamdulillah ibu papa berjaya. Alhamdulillah ibu papa berjaya dapat siapkan persiapan persekolahan korang semua. Syukur Alhamdulillah. Dan ni hak korang. Macam ibu cakap sebelum ni memang hak korang. Alhamdulillah ibu papa dapat galas dengan baik. So tahun ni ibu nak record momen sikit untuk kenangan ibu papa, untuk anak-anak ibu juga. Sebab 2026 ni memang sangat banyak dugaan ibu bapa macam roller coaster, tapi akhirnya berjaya juga. Okey, ni sekarang kita pergi Bacon punya carnival. Gila-gila murah katanya, tapi okey lah, not bad lah harga dia. So kita orang just grab kali-kali saja. So kita orang terus ke Eco Shop macam biasalah. Kat sini kita ambil banyak sikit bersesuaian bajet. Ini hasil tangkapan daripada kedai Eco. So kita nak susun dalam kita punya rak. Ini stok-stok yang kita dapat tadi. So kita akan isi dekat rak ni. So Sofia ada je satu kan. Jadi benda-benda yang selalu akan hilang tu biasalah. Jadi kita kena buat stok. Okay, so ni kat sini ada kertas lukisan untuk buat stok. Sebab Atin tengok dekat Treat ramai gila yang macam recommend untuk barang-barang seni ni buat stok. Sebab selalunya budak-budak akan cakap last minute kalau nak guna. So Atin buatlah stok macam tu. So ni Atin beli dekat Eco juga. Baris panjang ni, baris panjang. Okay, yang ni Atin beli dekat TikTok je. Beli kat TikTok 4 box ni, 4 box dalam RM10 je. Murah kan? Tak sure lah murah ke mahal ke. So kita akan susun dekat sini. So kita akan susun dekat sini. Pencil. So ni color Stabilo ni Atin beli dekat apa ni, apa nama dia, Beacon 3 kotak 25. Tapi not sure murah harga gila ke tidak. Tapi Atin grab ni je lah. Atin dekat event tu Atin just grab color di ni 3. Lepas tu color air, then dengan color crayon. Sebab katanya darjah 1 nanti digunakan, jadi kita nak buat stok dululah. Macam tu lah. Ni kita angkat tu. Okay. So kejadian dia macam ni. Macam tu. Okey tak? So ini Atin beli dekat TikTok. Atin beli dekat TikTok juga. 4 RM10 juga. 4 RM10 juga. So memang 6 RM10. Tapi not sure lah kalau dia terang ke tak. Tapi itulah sebabkan memang akan hilang gala-gala macam gini. Jadi memang kita beli yang murah je lah. Melainkan dia ada masuk pertandingan, kita belilah color yang pekat sikit. Macam tu lah. Atin rasa Atin nak buat color pensel je. Okey tak? Okey lah So ni color saja kan. Color, stok color je.
Gitu. Lepas tu ni beli kat kedai Eko. Ni dia punya tu lah kan, kalau air tu dia punya tempat. Hati ingat nak belikan pallet yang tutup tu, tapi dia masih kecil kan. Nanti dah sekom dengan kita belikan yang macam tu lah. Sebab Ati dulu pakai yang macam tu. So ni teruskan air. Okay, part ni dah siap. So kita letak kat dalam ni. Next laci kita nak buat untuk pensel pula. Untuk pensel pasal ni murah je. Okay, ni nak buat stok pensel macam pensel pemadam baris kan. Pensel ni yang dah habis. Okay, sebenarnya Atin letak kat dalam box macam ni je, tapi macam dah kerja satu ni banyak pula keperluan dia kan. Ni mata ni kita akan letak kat dalam ni. Katanya darjah satu ni tak ada guna, so kita standby lah siap-siap. Okay, ni pembaris. Okay, ni gam. Gunting masa ada stok lama, jadi Atin tak beli yang baru. Diorang suka main gunting, korang kadang. Ni kelebihan yang lama. Okay, ni pengorek baru tadi beli dekat Eko. Ini pengorek lama, selambak lagi. Okay, lepas tu je lah kan, pemadam. Tengok yang ada kat dalam. So ini kejadian dia. So ni untuk color-color barang seni semua kan. Ni untuk pensel pemadam, pengorek segala lah, alat tulis. Ini macam sampul kata A4. Lepas tu belen-belen nama. Macam tu. Nanti awal sekali kita nak letak bekas untuk apa? Stokin. Okay, next nanti kita share. Video ni akan panjang lah, part by part. So kita nak record memori Sofia darjah 1 and Naki masuk tadika kemas. So hari ni pergi cari baju sekolah. Abang tahu nampak abang. Kakak tahu lah. Nampaknya setahun ni pakai. Ni dapat lubang pun. Tahu. Okey lah kan S. Abang nak 5 tahun. Okey tak? Sempit ke? Kowi tak nak pakai. Kowi nak mana? Nak mana? Kowi nak pergi sekolah juga. Okay, so hari ni ibu nak tunjuk apa yang ibu beli dekat online. So jom. Okay, ni salah satunya beli dekat online. Nama Rumi dengan nama Jawi. Senang je, nanti terus tampal. Itulah nama anak panjang kan. Okay, next. Okay, ibu beli stiker juga. Yang ni untuk dekat-dekat baju, kasut, tudung ke. So nanti kita buat. Ini nak tampal dekat
stiker buku ke, kat buku ke, senang. Okay, next. Yang ibu beli juga untuk anak-anak ibu ni, beli kat Shopee. Tudung ni sebab Shopee suka pakai tudung. Ni singlet sayang. Ni singlet beli kat Shopee juga. Beli kat Shopee. Anak tudung beli kat Shopee, beli terus 10. Sebab memang selalu habis, hilang je, tak tahu mana. Okay, ni baru tudung. Ni tudung dia dalam 3 helai ni. Sebab tudung yang tak masa pram tudung putih juga kan, jadi masih elok. Ni stokin Christina yang banyak sebab dia double kan, pagi petang, sekolah agama dengan sekolah pagi. Ni stokin Anaki beli kat Iko je. Lagi next apa ni? Okay, next belikan Sophia Rolex juga untuk dia pakai nanti darjah 1. Kat sini ada kompartmen duit shilling, duit kertas lah. Ni nanti kita letak nombor telefon ataupun gambar dia nak letak gambar ke. So ini okey tak? Okay, next. Ibu beli juga bento bag tengah musim ni kan, K-pop Hantrik. So belikan dia juga ni. Then bekal dia tapi besar gabak, tapi rasa pakai ni sekali-sekala je. Kita pakai yang dia dapat gift daripada Cikgu Pra dia. Yang tu kecil sikit, yang ni besar. Nanti tu tonggeng kena macam ni, memang muat. Kalau makan apa kuah ke apa ke, dah dekor-dekor, kalau letak macam gini tumpah, tu tak. So ni. Okay, next bag beli kat Shopee tapi terkecil. Kalau budak tadika ataupun badan macam Anaki, dia sesuai. Kalau macam Sofia mungkin beg sekolah agama okey kot. Kalau sekolah pagi banyak buku kan. Tapi tengoklah hari pertama kita pakai beg baru dululah. Okay, ni beg Sofia juga sebab nak asingkan pagi petang. Yang ni beg baru tapi dah setahun lebih juga. Sebab ni dapat masa tadika kemas. So dah setahun nak 2 tahun jugalah. Masih cantik. So nak pakai beg ni je. Tak tahulah ni beg masa tadika kemas ataupun masa dia 4 tahun. Sebab memang banyak gila dapat beg daripada tadika sebelum ni. Lepas tu dia dapat beg free, dia nak beg baru. Time pergi beli-beli barang-barang sekolah, dia nak beg baru. Okay, ni untuk Anaki Batman. Dia tadi kemas. Okay, tu je lah. Tu je lah setakat ni. Nanti sharing lagi untuk anak-anak ibu. So next kita ada beli tumbler. Tumbler ni kecil je, tak adalah kecil sangat tapi dia pendek. So sesuai lah untuk dia orang bawa ke sekolah. Comel kan, kecil je. Yang sebelum ni ada juga beli, tapi kat dalam rumah ni memang banyak melambak ada tumbler sebenarnya. Ada lagi. Satu abang, satu kakak lah. So tumbler ni satu untuk Anaki, satu untuk Sofia. Sebelum ni ada tapi dia besar sangat. So dia orang komplain berat bag. So beli yang kecil lah. Sebab kalau beli yang besar pun belum tentu habis. So next yang ni ibu beli biasalah kan. Untuk nak berbento balik. Sebelum ni last ibu buat bento untuk Sofia. Masa tu umur dia 4 tahun. Semua aksesori dah banyak hilang. So ni ibu slowly stock up balik semua aksesori bento ni. Sebab bukan murah, sangatlah expensive aksesori bento ni.
So kita slowly balik lah, stock up balik, cari balik yang cantik-cantik, yang comel untuk dia nak bawa pergi sekolah bento. Dia makanan dia habis. Ni hasil beli buku sekolah pagi dulu. Baju PJ keluar, baju KMJ. Baju fisik. Baju. Okay, ni kita letak stiker yang hari tu kita dah beli dekat buku-buku, dan sampul buku sekali. Lepas tu ni kena cari sampul buku lain, kena custom sendiri, manual. Sebab buku dia panjang, yang beli kat sekolah tu tak sama saiz. Okay, so yang ini pun dah isi maklumat sekolah, gambar dia. Bagus tau, dulu masa ibu sekolah semua cikgu photostat tau. Lepas tu melambat-lambat lah kan kata-kata. Tapi sekarang dia dah siap satu buku dah. Macam contoh kan, apa, MyKid, pengesahan alamat, nampak kemas kan. Lepas tu sijil nikah, lepas tu ni apa tu nama dia, tanggungan. Dia terus dah satu dalam ni. Nampak kemas kan. Kalau dulu-dulu masa zaman ibu, dia bagi kertas, cikgu photostat kan. So kena bawa balik rumah, mak kena isi, macam tu. Lepas tu kenalah bawa banyak kertas. Tapi kalau yang ni dia dah macam gini dah. So lagi sikit nak siap. Ni buku sekolah pagi. Sekolah petang belum lagi. Esok baru beli buku sekolah petang. So ni kita nak tapas stiker dekat kasut anak-anak. So kita belajar daripada yang lepas lah. Sebelum ni lambat nak prepare benda ni. Jadi Anaki dia terkial cari dia punya kasut kat mana. So kali ni kita readykan cepat sikit lah. So kita tampal nama dia siap-siap. So nanti dia senang nak cari. So nanti dia orang dah darjah, nanti darjah 2 ke kan, darjah 3 dia dah besar, dia tahu, pandai-pandai lah dia orang cari sendiri kan. So ni masa dia kecil ni kita join lah FOMO juga kan, letak-letak stiker. So ni kejadian dia bila dah buka stikernya, bila dah lekat. Okay, stokin pun kita buat juga sebab nanti diorang tanggalkan stokin bila nak masuk toilet. Nanti terlupa letak mana, kalau hilang ke apa. So letak nama dululah, senang nak cari. Sama juga, kena tekat dengan serika. So nanti buka, carilah macam tadi yang kasut tu. Ini baju sekolah diorang. Over ke ibu? Tak tahulah over ke tak kan. Tapi biasalah anak baru naik darjah 1 kan. So ni baju Anaki. Baju Anaki pun boleh tahan banyak. Yang ni baju baru dia lah. Boleh lah kan pakai baju baru start sekolah. Okay, yang ni ibu minta pilih dekat kawan ibu, tapi dia bagi free. Alhamdulillah, rezeki Anaki lah. Banyak kan. Yang ni baju baru dia. Bolehlah dia merasa baju baru untuk first day. Okay, yang ni nampak kan dah letak kan. Okay, ni tudung lama tapi masih boleh pakai. So kita pakailah balik. Ni masa tudung sekolah pra. Sofia ni dia jenis suka pakai tudung yang 2 lapis. Tak suka pakai tudung yang tekap kat muka tu. Tak tahulah kenapa. So ni tudung baru. Ni tudung baru dia. Okay, ni baju kurung. Ibu beli 4 pasang. Sebab sekolah agama pun pakai baju ni kan. Sekolah pagi memang ada baju KRMJ, ada baju sukan kan. Tapi ibu tetap belikan lebih lah. Sebab ibu nak tengok macam mana dia handle baju putih. So kalau dia okey, nanti darjah 2 tak payahlah beli baru kan. Pakai mana yang okey lagi. Tapi kalau dia tak pandai jaga baju dia,
Memang kena beli baru lagi lah tahun baru nanti kan. Tapi so far tudung okey lah. Okey lah, walaupun warna dia dah macam letak sikit. Tapi masih boleh pakai. Cuma kena nila balik je. So Alhamdulillah, baju anak pun dah settle. Syukur Alhamdulillah. So ni anak tudung sekolah Sofia. Ni anak tudung yang lama. So ni anak tudung yang baru, kita pakaikan yang warna putih pula. Memang beli banyak sebab dia tu suka buka tudung, letak kat dalam beg, lepas tu terlupa nak letak dekat mesin basuh untuk basuh. Sebab tu memang tudung dia banyak sikit ibu beli. Dengan anak-anak tudung. Lepas tu dia jenis lupa letak mana. Dan ni stokin diorang, stokin Anaki. Dah siap-siap letak nama. Ni pun sama. Stokin Sofia. Okay, file ni untuk letak buku sekolah pagi, sekolah petang. Dan nak kena beli lagi. Okay, ibu belikan juga pengiring rambut untuk dia keringkan rambut dia sebelum pakai tudung. Ini ibu custom dengan papa untuk nak gantung beg. And ni buat letak. Okay, ni tempat ni lah anak tudung, stokin dan singlet. Awak nak sekolah apa hari ni? Ya Allah. Awak sekolah apa? Tadika kemas. Hari ini first day sekolah agama. I love you. I love you. Hati-hati tau. Bye, Adik. Adik nanya kakak abang sekolah. Dah jom nanti ambil kakak abang. Dah ambil abang. Ini after balik sekolah. Baju dah terkeluar. Kenapa baju terkeluar? Awak pergi toilet ke tadi? Tak. Habis kenapa awak keluarkan baju? Best tak hari ni? Best. Buat apa je kat sekolah? Nyanyi. Nyanyi-nyanyi lagi? Makan. Makan lagi? Main? Main Lego. Main Lego? Lagi? Dah? Dah. Lepas tu ibu ambil? Ada kawan-kawan nangis tak? Ada. Ada. Abang nangis tak? Tak. Tak. Abang suka? Apa nak kereta je. Nak kereta? Sekolah ada kereta lah. Ada kereta? Ada main kereta. Ya. Kau lagi. Jom kita pergi sekolah kebangsaan pula. Yeay. Hantar kakak pergi. Kakak dah boleh turun. Bye. Bye. Letak awak kat dalam beg tau sayang. Okay. I love you. I love you. Okay, bye-bye. Tutup pintu sayang. Thank you. Nangis lagi. Adik kakak sekolah lah. Kakak sekolah. Kakak sekolah dululah. Nanti petang ambil. Nanti petang ambil lah. Mantap meh. Ambil abang, ambil kakak. Naik atas balik. Kakak tukar baju, mandi sekejap, makan. Lepas tu turun balik pergi sekolah kebangsaan pula. Dia ada masa dalam 20 minit je nak siap nak makan apa semua. Mantap.